Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa imamina Muhammad nabiyyir rahmat. وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Surah Al-Imran. Kata Allah atau firman Allah, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika sekiranya kamu sungguh-sungguh mengasihi Allah, ikutlah aku. Yani ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nescaya kamu dikasihi oleh Allah dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul. Maka jika sekiranya kamu berpaling daripada mentaati Allah dan Rasul, sesungguhnya Allah tidak mengasihi orang-orang yang kafir. Kasih kepada Allah ataupun menyertai Allah, cintakan Allah, hendaklah lebih daripada kasih kepada yang lain. Kerana Allah Ta'ala kasih kepada kita, kepada hamba-hambanya, lebih daripada ibu bapa sayang kepada anaknya. Walaupun kita tak sedar, ibu bapa sayang kepada anak terbatas, beberapa masa saja. Adapun Allah sayangkan hambanya sepanjang masa. Oleh kerana itu hendaklah dibuktikan kita sayang balik kepada Allah Ta'ala dengan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kepada Allah dibuktikan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinyatakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum pada hari peperangan Badar yang berlaku di bulan Ramadan, yang dikenali dengan Yaumul Furqan, hari yang membezakan di antara perkara yang betul dan perkara yang salah. Apabila para sahabat, khususnya di kalangan muhajirin, mereka yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, mengikut perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kerana menegakkan Islam. Islam yang dianut tidak cukup dengan diri masing-masing, mestilah ditegakkan di dalam sebuah negara yang mendaulatkan, yang mengamalkan syariat Allah yang diwahyukan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Setelah adanya orang-orang Madinah yang dikenali dengan golongan Ansar, mereka yang bersedia untuk membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi menegakkan agama, menyerahkan diri mereka, menyerahkan harta mereka, menyerahkan tanah air mereka, iaitulah Yathrib yang dinamakan Madinah pada akhirnya. Maka Nabi mengarahkan sahabat-sahabatnya berhijrah ke Madinah, meninggalkan tanah air yang dikasihi
meninggalkan keluarga yang dikasihi, yang tak mampu nak bawa anak isteri, tinggal dulu anak isteri, pergi ke Madinah bagi menegakkan Islam. Setelah disempurnakan hijrah, Allah Ta'ala menguji mereka dengan peperangan Badar yang berlaku pada 17 bulan Ramadan tahun yang kedua hijrah. Apabila mereka ditemukan di dalam peperangan dengan keluarga dan anak beranak. Apabila Nabi SAW berdepan dengan bapa saudaranya Abbas, dengan sepupunya Uqil dan lain-lain lagi. Apabila Abu Bakar radhiyallahu anhu as-Siddiq berdepan anaknya Abdurrahman bin Abu Bakar yang masih lagi dalam keadaan musyrik, tak masuk Islam. Namanya Abdurrahman tapi tak masuk Islam. Apabila Ali bin Abi Talib berdepan adik-beradiknya Uqil bin Abi Talib dan lain-lain lagi yang tak masuk Islam. Abu Ubaidah Amir bin Jarrah berdepan dengan anaknya, ayahnya Jarrah yang tak masuk Islam. Mereka bertembung pada hari Badar, berhadapan, berperang. Allah Ta'ala menguji mereka. Sama ada mereka mengasihi Allah, mengikut Rasulullah SAW, dan bersedia untuk menghadapi keluarga mereka yang menentang Islam, yang mengangkat senjata. Sudah tentulah ujian yang menyentuh perasaan, yang menyentuh hati, yang mencoba mereka. Di mana mereka nak letak Islam ataupun orang yang dikasihi oleh mereka yang menentang Islam. Maka mereka memilih Islam. Maka berlakulah peperangan. Sebelum berlakunya peperangan, Nabi SAW bertanyakan sahabat dia, apa kita nak buat pada hari ini? Adakah kita nak balik ke Madinah ataupun nak berperang? Berperang dengan orang yang kita sayang, orang yang kita kasih, tetapi mereka mengangkat senjata menentang Islam. Lalu berkata Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ma naqulu kama qala banu Israil li Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun, walakinna naqul idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Kata Miqdad, wahai Rasulullah, kami tidak kata kepada Rasulullah sebagaimana orang-orang Yahudi Bani Israel berkata kepada Nabi Musa alaihi salam. Apabila Nabi Musa ajak mereka masuk ke Palestin untuk menentang kaum Jabbarin, iaitulah kaum gergasi yang dianggap besar tubuh mereka. Setelah mereka ditolong oleh Allah dengan mukjizat, ditenggelamkan Firaun dan bala tenteranya yang dilihat oleh mereka sendiri. Kuasa Allah Ta'ala menenggelamkan 1 juta tentera Firaun. Sekarang Allah Ta'ala suruh mereka pergi masuk ke Palestin menghadapi kaum Jabbarin. Orang Bani Israel berkata, wahai Musa, kami tak mau pergi. Pergilah engkau dengan Tuhan engkau, wahai Musa. Kata Miqdad, wahai Rasulullah, kami tak kata kepada Rasulullah sebagaimana orang Yahudi Bani Israel kata kepada Nabi Musa. Kami kata, wahai Rasulullah, pergi, kami akan ikut dan kami bersama dengan Allah dan Rasul. Maka berlakulah dalam keadaan yang berdepan di antara tentera Islam, Nabi dan sahabat-sahabatnya, Muhajirin dan Ansar, khususnya kalangan Muhajirin, dengan tentera musyrikin yang dipimpin oleh Abu Jahal. Di masa itu Abu Jahal menadah tangan berdoa kepada Allah. Abu Jahal juga berdoa kepada Allah, percaya kepada Allah dan berdoa, Allahumma aqta'na lirrahim wa atana bima la yu'raf fa'ahinhul ghada. Ya Allah, ya Tuhanku, kata Abu Jahal, inilah dia, yakni Muhammad dan pengikut-pengikutnya, aqta'na lirrahim, yang sanggup memutuskan silaturrahim, memutuskan keluarga,
berlawan anak beranak. Ini dia Muhammad, lawan anak beranak dia sendiri. Wa atana bima la yu'raf, membawa ajaran sesat. Dia kata Nabi bawa ajaran sesat, ajaran yang bercanggah dengan nenek moyang. Fa'ahinhul ghada, binasakanlah dia pada hari ini. Dan Nabi juga berdoa kepada Allah. Nabi doa kepada Allah, mengangkat tangan tinggi sehingga nampak putih di bawah ketiak. Allahumma intahlik hadhihi al-isabatu la tu'bad. Ya Allah, ya Tuhanku, jika sekiranya binasalah pasukan yang kecil ini, pasukan yang kecil yang jumlahnya 313 orang yang tidak lengkap dengan senjata, sebahagiannya bersenjatakan kayu, menghadapi 1000 bala tentera yang lengkap senjata. Kalau engkau binasakan pasukan ini, tidak ada lagi orang yang beribadat kepada-Mu, wahai Tuhan. Tak ada lagi orang yang menegakkan Islam, memperhambakan diri kepada-Mu, wahai Tuhan. Di sini hikmat mengapa Nabi berdoa, Allahumma intahlik hadhihi al-isabatu la tu'bad. Kalau binasa pasukan yang kecil ini, nascaya tak ada lagi orang sembah-Mu, wahai Tuhan. Mengapa Nabi tak kata, kalau kalah kami, nascaya tanah air kami akan dijajah, anak isteri kami akan ditawan, harta kami akan dirampas, diri kami akan dibunuh. Mengapa kami tak doa begitu? Nabi tak doa begitu, tapi doa sekiranya binasa, tak ada lagi orang Islam, tak ada lagi orang mengabdikan diri kepada-Mu, menunjukkan bahawa yang penting ialah menegakkan Islam. Islam yang menyelamatkan diri kita, Islam yang menyelamatkan tanah air kita, Islam yang menyelamatkan ibu bapa kita dan keluarga kita. Kalau sekiranya menyelamatkan bangsa seperti golongan nasionalis yang memperjuangkan kebangsaan, menyelamatkan tanah air, menyelamatkan anak beranak, Islam tak peduli selamat ke tak selamat, maka semuanya tak selamat. Kalau Islam di belakang, tak selamat. Islam tinggal, tak selamat. Bangsa tak selamat, keluarga tak selamat, Melayu tak selamat, Arab tak selamat. Kalau Islam diselamatkan, semuanya selamat. Maka Islam diselamatkan. Menyelamatkan Islam menandakan cinta kepada Allah. Islam daripada Allah. Apa makna Islam? Islam makna menyerah diri kepada Allah, meletakkan Allah dan perintah Dia mengatasi segala-galanya. Maka berlakulah peperangan Badar, satu pertempuran. Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ali, Ubaidah Al-Haris terpaksa membunuh dua pupu dia sendiri. Abu Ubaidah bunuh ayah dia sendiri, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, pada hari peperangan Badar. Bertemu dengan ayah dia sendiri. Ayah dia ada senjata, dia terpaksa hadap dan bunuh ayah dia sendiri dalam peperangan Badar. Berlakulah peristiwa yang sangat menyayat hati dan menguji jiwa dan kecintaan orang beriman kepada Allah dan Nabi SAW. Akhirnya Allah Ta'ala beri kemenangan kepada Nabi dan sahabat-sahabatnya. Walaqad nasarakum Allah badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberi pertolongan kepada kamu pada hari Badar 17 Ramadan tahun yang kedua Hijrah. Maka bertakwa kepada Allah supaya kamu menjadi orang yang bersyukur. Allah Ta'ala menurunkan ayat, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yadkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Surah Al-Mujadilah, yang bermaksud
engkau tidak akan dapati wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang sungguh-sungguh kasih kepada Allah, yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mengasihi orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walaupun orang yang menentang Allah dan Rasul itu ayah-ayah mereka sendiri, anak-anak mereka sendiri, adik-beradik mereka sendiri, keluarga mereka sendiri, mereka itulah orang yang Allah masukkan ke dalam hati mereka kekuatan iman, sehingga kasih kepada Allah mengatasi kasih yang lain. Mereka itulah orang-orang yang Allah masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Mereka meradai Allah dan Allah meradai mereka. Mereka itulah kumpulan Allah, dan kumpulan Allah itu yang akan mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Ulama mengatakan sebab nuzul ayat ini ialah kepada sahabat-sahabat Nabi pada hari peperangan Badar, khususnya Abu Ubaidah Amir bin Jarrah yang membunuh ayah dia sendiri, dan Abu Bakar berdepan dengan anak dia sendiri Abdurrahman. Mujuk Abdurrahman tak dibunuh, masuk Islam. Dan mujurlah Sayyidina Ali tak bunuh. Abang dia Uqil masuk Islam. Dan Abbas masuk Islam. Tapi Abu Ubaidah bunuh ayah dia sendiri. Oleh kerana itulah, bila Sayyidina Umar dalam keadaan tenang, ditikam oleh Abu Lur'ah, nak meninggal dunia, nak pilih siapa jadi khalifah selepas dia. Masa itu Abu Ubaidah sudah mati kerana sakit taun di Syam. Sayyidina Umar kata, sekiranya Abu Ubaidah masih hidup, nescaya aku cadangkan dia menjadi khalifah, kata Sayyidina Umar. Ayat ini ialah menunjukkan mereka yang dipilih oleh Allah, yang meletakkan kasih kepada Allah lebih berkasih kepada yang lain. Betapa pentingnya perkara ini, sehingga Nabi Daud alaihi salam berdoa, doa Nabi Daud, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa mali wal ma'il barid. Min nafsi wa ahli wal ma'il barid. Ya Allah, ya Tuhanku, kata Nabi Daud, jadikanlah aku ini kasih kepadamu dan kasih kepada amalan yang dikasihi olehmu, dan jadikanlah aku kasih kepadamu, wahai Allah, lebih baik aku kasih pada diri aku sendiri, keluarga aku sendiri, dan air yang sejuk ketika dahaga. Air yang sejuk ketika dahaga. Kasih kepada Tuhan lebih lagi daripada kasih pada air yang sejuk ketika terlalu dahaga. Macam kita lapar dan dahaga pada hari puasa, kita meninggalkan makan dan minum kerana kasih kepada Allah. Itu latihan untuk kasih kepada Allah. Menunjukkan bahawa kasih kepada Allah adalah kasih lebih daripada segala yang lain, iaitulah dengan kita menegakkan Islam, mengatasi segala lain, lebih daripada yang lain, kerana Allah sahaja yang menyelamatkan kita dari dunia sehingga hari akhirat. Allah sahaja yang bersama dengan kita ketika kita dalam kubur sehingga hari akhirat. Harta kita bila mati habis, tak boleh nak apa dah. Keluarga dan anak beranak, anak isteri dan lain-lain, sanggup atau kat kubur saja, tak sanggup kambuh dengan kita dalam kubur. Yang sanggup, yang bersama dengan kita adalah Allah, iaitulah amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Allahumma antal wahidul ahad al-fardus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika al-husna wa bi ismika al-'azam wa bi kalimatika at-tammah. Allahumma taqabbal minna salatana
وصيامنا وقيامنا وأعمالنا تامة، واغفر لنا ذنوبنا عامة كبيرها وصغيرها، عظيمها وحقيرها، ظاهرها وباطنها، علنها وسرها، وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأزواجنا وأولادنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أشد حبنا من أهلنا وأموالنا والماء البارد. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من عذاب القبر وفتنته، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. اللهم انصر إخواننا في مصر وفي فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي أفغانستان وفي برما وفي كل مكان. اللهم دمر الكفرة والمنافقين وأهلك أعداءك أعداء الدين، لا سيما اليهود والمشركين والصليبيين والعلمانيين. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعل أسعد أيامنا يوم لقائك ويوم رجوعنا إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.